welcome back to my YouTube channel Putra. And today kita akan bersambung Rainwater untuk part 3. Part 3. Ya betul, part 3 untuk chapter 4. Chapter 4 dan chapter 3. Sebelum ni kita dah terkandas dekat satu rumah tu kan. Rumah tu pun berhantu. So banyak persoalan, ada banyak pembunuhan ke apa. And by the way, saya nak minta maaf sebab saya baru upload video. And kali ni kita kena habiskan juga lah game ni. Okay, jom, jangan tunggu masa lagi, kita continue. Okay, kita sekarang masuk chapter 3 Confusion. Okay, kejap ya. Jom kita start. So dark here. Oh no, asal bersepak sangat ni. Banyaknya Karen ni boleh sentuh ke? No. Gelap. Apa tu? Satu, dua, tiga. Oh, dia cakap lah. Terkejut saya. Okey, kita kena buka jugalah pintunya. Habis takkan kita nak patah balik kan? Hello, Assalamualaikum. Ada orang tak? Tuk tuk. Oh, asal dia buka macam tu buka ke belakang. Wah, banyaknya kotak. Terkandas ke tempat ni? Bunyi apa tu korang? Bunyi apa tu? Kena Karen. Ada air ke? Ke atas tu kan? Alamak, kena matikan ke? Masih ada Swiss. Sekejap, kita kena buka balik. Kena cari. Kita tengok nota dulu. I just can't believe it. When I arrived at the hospital, I was hoping to find someone who could tell me about Munter. Maksudnya pembunuhan lah korang. So pembunuhan dan dia ni terkandas dekat hospital punya. Pelik juga. Boleh pengsan je saya lupa nak buka lampu lah. Jom. Nampak lupa nak buka lampu. Betul lah ni space ni. Alamak, yang tengah ni masalah. Ini pun sama. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Ini sini. Ini sini. Ini sini. Ngam. Okey. Maaf kalau saya ada bising sikit ke apa. Saya tak berapa sihat sekarang ni. Okey, jom kita buka pintu. 1, 2, 3, 4. Astaghfirullahaladzim. Ish, suka barang-barang Kenapa jalannya makin gelap? Melata saya
Oh, wow. Apa tu? Siap pegang hammer nak serang ke? Cuba kita cuba dulu. Betul lah, dia kejar. Lagi. Kat mana ni? Ni pintu tadi pintu awal. Ngam. Tu. Macam mana tu? Agak-agak dah pergi belum? Jom kita tengok. Pintunya ni menyusahkan orang lah. Ting. Okey. Tak ada apa-apa. Benda tu pun dah hilang. Ngam. Okey. Hai. Dah tak ada dah benda tu. Serius lah. Bebas. Mantap. Oi. Kat atas terbang lah. Nak buat aeroplane ke? Asal bunyinya makin seram. Oi. Bunyi apa tu? Gelap lah. Tak boleh lalu ke? Itu pintu dia. Ngam. Masa tu keluar. Alamak, kunci tak ada. Kunci tak ada. Macam mana ni? Oh. Terjatuh. Terjatuh. Aduh, sakit hati. Terjatuh. Asal gelap sangat kat sini. Kena explore ke? Betul lah. Siap tersangka. Kursi siapa ni? Alamak, banyaknya sirap. Kena jalan lah. Tak ada jalan lah. Macam mana ni? Ke ada item ke? Mana dah tahu kan? Apa ni? This last chance Dr. Ethan Mike. Ada videotape kat mana pula benda tu? Tak ada apa-apa pun. Alamak, apa tu? Hello? Dah gigit. Ai. Bertokak lah. Jadi zombie macam dia habis. Kita dah masuk cek tempat Kesakitan. Faint. Masih ada tape lagi.
Tapi tape kena cari. Jangan cakap kita dekat bilik yang ada raksa tu. Aduh, kena kejar lah macam ni. Kalau betul lah firasat saya, itu bunyi dia betul. Aduh, betul lah korang. Aduh, nak kena cari apa ni? Dia belok lah. Asal anak patungnya mannequinnya terbalik gini Ni jangan nampak. Tak tolong lah. Macam makin dekat lah bunyi tu. Sorry korang kalau gelap sikit. Merisaukan. Jalan ni macam jalannya terbalik Nak kenapa dia tengok macam tu? Patungnya sebelum ni tak ada pun jalan tengah ni. Terkejut saya. Ingat apa benda? Nampak tu? Benda tu pusing sana. Kawan tu ada item. Sebab saya nampak macam ada bentuk tadi kat sini. Jom kita keluar dari sini. Harap nanti tak kejar. Kalau dia kejar payahlah saya. Bendanya dekat lah korang, kat situ je. Dia pusing-pusing. Dia macam tahu je saya nak ambil kunci tadi tu. Wow, relax. Saya tak nak kacau, Relax. Bunyinya asal makin sedap bunyinya. Baik, asal boleh kat sini? Ini bukan pintu yang tu ke? Tempat yang ada rasa tadi tu. Makin dengar bunyinya
Portrait semua sama. Alamak. Hujan dah berhenti. Clue masih sama ke? Masih sama clue dia. Anak patung. Ini pun sama juga clue dia. Alamak. Benda tokak tu lagi. Dia nak gigit lagi ke? Aduh. Jalan je lah. Mana tahu lari. Oi. Astaghfirullahaladzim. Terkejut saya. Oi. Oh, relax. Tiba-tiba dia muncul kat situ. Glitch. Ai. Dah betul-betul tak nak kasih balik ke? Oi. Aku nak balik. Tak nak duduk sini. Oi. Engkau puncanya tadi. Oi. Sama juga. Lari lagi kat sini. Dia makin nak menjauhkan. Tadi dah kena serang dengan rasa tu. Nasib baiklah dia serang tak mati. Okey, ngam. Nasib baik tak ada. Game ni memang nak kena lari ke? Aduh. Pintu dah macam pintu rumah nenek saya dah. Kan betul. Dah patah balik ke tempat asal. Bunyi apa tu? Bunyi meresahkan. Alamak. Dia kata tip sebab setahu saya kat sini ada TV. Woi. Wow, relax. Bunyi apa tadi tu? Tak ada lah. Macam mana ni? Saya ingat. Apa ni? Kill me. Bunuh saya. Siapa nak bunuh? Saya tak nak bunuh siapa-siapa. Pintu ni mesti kunci Setahu saya tip tu dekat dalam peti tau. Yang kita buka dulu tu. Masih dekat part 1. Yes, finally. Mantap. Recorder dekat TV tadi tu lah. Jom kita tengok tip dia. Ish, real dia. Si ada tangan budak lagi. Apa dia jadi? Oi. Tiba-tiba dapat call Alamak, canggihnya handsetnya. Si ada bunuh diri semua tu. Lain macam. Jom kita angkat.
7 days? What? Clock is ticking. Lah, macam tu je ending dia. Not bad. Siap ada kejar mengejar, ada jump scare-nya. Alhamdulillah, habis juga ending dia. Untuk chapter 3 dan 4, pendek juga saya ingatkan panjang. Alamak. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita dah selesaikan. Taklah korang tertanya-tanya kan sambungannya macam mana. Sekali lagi saya nak minta maaf sebab saya baru upload. Saya berpemenjak ni ada kerja sikit, ada masalah kesihatan sikit. So apa-apa hal pun korang enjoy the video. Next kita akan update scaring game yang lain. Kalau korang nak saya Samurai Reporter yang kedua, korang komen dekat ruangan di bawah. Okay, itu je. Sampai di sini saja konten saya untuk kali ini. Untuk Reporter, kita akan berjumpa lagi. Bye bye.